Merajuk membawa padah buruk. Fenomena remaja keluar rumah akibat mudah merajuk, bosan dan berselisih faham dengan ahli keluarga lain sering berakhir dengan akibat umpama menyesal tidak berguna. Keretakan institusi kekeluargaan dan kurangnya komunikasi dengan individu tersayang dikenal pasti faktor asas yang menyumbang kepada masalah remaja lari dari rumah. Kupasan lanjut bersama wartawan Siti Nur Hafizah Abdul Majid. Apa sebenarnya punca yang membawa remaja-remaja ini terjerumus ke dalam kancah kehamilan pada usia yang terlalu muda? Faktor asas perlu dikenal pasti. Dalam pertemuan saya dengan dua gadis yang pernah terjerat ini, dapat dirungkai akar umbi bagaimana gejala ini bermula. Kurang perhatian ibu bapa dan kasih sayang keluarga serta asas didikan agama yang lemah. Mama sangat protektif. Mama menghukum bila tak boleh keluar dengan kawan, tak boleh keluar dengan kawan-kawan lah, dia stay at home. So buat itu yang buatkan macam memberontak. Mereka mengakui lari dari rumah kerana bosan dengan leteran ibu bapa dan inginkan kebebasan maksimum. Ibarat keluar dari mulut buaya, masuk pula ke mulut naga, gadis-gadis ini termakan pula pujuk rayu teman lelaki yang berjanji akan memberikan perlindungan sekiranya mereka tiada tempat tinggal. Tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Sudahlah ditipu, malah mereka turut dinodai dan terlanjur. Mereka kini ditempatkan di pusat kebajikan wanita dan keluarga kewajar. Namun, bukan semua gadis atau mangsa di luar sana yang bernasib baik seperti Mimi dan Ayu. Dan tidak semua berani tampil untuk memperbaiki diri. Bagi pengasas kewajar Yahya Muhammad, tindakan remaja berusia bawah 18 tahun dan kanak-kanak yang lari dari rumah merupakan satu tindakan untuk kelangsungan kehidupan. Ia kesan perasaan memberontak, marah, kecewa, rasa tersisih dan dikongkong keluarga. Natijahnya, mereka mewujudkan undang-undang sendiri sebagai satu cara untuk memuaskan diri. Maknanya budaya ni berpunca daripada media, berpunca daripada falsafah yang diwawarkan oleh pihak-pihak yang menerbitkan berbagai jenis filem, drama, cerita, dan akhirnya dari sinilah mereka ni makin berani sebab kononnya dunia hari ini begitu. Menurut Yahya, kebanyakan golongan yang lari dari rumah ini adalah perempuan yang secara fitrahnya kurang matang. Suka atau tidak, hakikatnya mereka tetap naif, lemah dan mudah dipengaruhi untuk melakukan perkara-perkara yang melampaui batas moral serta agama. Pada remaja hari ini mungkin ibu bapa kita gagal. Jadi ibu bapa yang cemerlang yang kita boleh banggakan. Tapi remaja sendiri jangan gagal. Jangan gagal jadi remaja yang cemerlang. Yang pasti, aspek pergaulan perlu disulami batas-batas agama dan setiap remaja harus menyedari had-had yang ditetapkan. Mungkin kata-kata Ayu ini dapat dijadikan iktibar. Tak salah nak enjoy, but trying to find the right way untuk enjoy. Dan jangan terpengaruh dengan kawan. Kawan tu ada yang bawa kebaikan, ada yang bawa keburukan. Try to find a good friend.